Okey, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kilometer sejam nampaknya. Itu dia guys. Jadi macam apa boleh nampak dalam video tadi, top speed paling tinggi yang saya berjaya dapat dengan motor Kiwi RKR 250 ni, paling tinggi tadi adalah 162 km sejam pedometer dan juga 154 km sejam GPS. Yang tu kira top speed maksimum paling tinggi sampai cut off lah. Lepas tu dia dah cut off, dia tersenggut-senggut dah. Dia cut off pada 11,000 RPM kalau tak silap saya. So dia cut off awal sikit untuk ni lah, nak jaga enjin lah, untuk long term. Okay. Sebenarnya enjin dia boleh pi lagi lah, tapi sebabkan ECU tu cut off, dia tak boleh pi dalam kan, takat tu je lah. So speedometer hampa akan dapat dalam range 160, 161, 162. Dalam range tu dia ada up and down lah, bergantung pada berat badan rider, lepas tu faktor angin apa semua lah. Jadi apa pendapat hampa? Okey ke KO ke?